5 tips diet yang efektif waktu rumah terbuka. Jom tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, save video ni. Hai, saya Ning. Saya dah turun 15 kg 2 kali sebelum kahwin dan selepas bersalin. Ini testimoni saya. Yang pertama, fokus pada protein dan sayur. Setiap meal kita ni, pastikan separuh pinggan korang ada protein berkualiti. Contohnya ayam panggang, telur, ikan dan sayur-sayuran. Makan ni dulu, baru makan yang lain. Yang kedua, jangan skip air kosong. Kadang rasa lapar tu sebenarnya dehydration. Minum sekurang-kurangnya 2 ke 3 liter air sehari. Yang ketiga, mini workout dalam bilik. Tak perlu pun pergi gym. Push up 10 kali, squat 20 kali, jumping jack 30 kali. Ulang 3 set ni dalam masa 10 hingga ke 15 minit dah perlu. Tiada alasan nak malas tau. Yang keempat, bawa healthy snack sendiri. Contohnya nuts, protein bars ataupun buah-buahan lebih senang bawa. Supaya bila lapar, taklah asyik cari muffin atau coklat. Yang kelima, mindset reset setiap hari. Sebelum tidur, reflect. Adakah aku berusaha sebaik mungkin hari ini untuk capai target aku? Kalau belum, esok betulkan. Turun berani bukan soal bila kita selesa di rumah sahaja. Disiplin tu jalan utama. Even masa travel atau ada kenduri, start dengan simple step yang Ning share ni dan jangan give up. So, Ning mencari 10 wanita yang Ning nak guide secara apa? Cara pemakan sihat, boleh ubah gaya hidup yang lebih sihat, boleh makan 5 kali sehari tanpa siksa bersenam, boleh turun 3 hingga 7 kg dalam sebulan. Kalau nak boleh komen saya nak dan klik link di bio saya.